kuih sampai tengah malam, mak dia tak risau ke? Kata Kak ini, mak dia cakap belum mula bercerita, budak tu dah menangis tersedu-sedu. Rupanya budak ni dia anak sulung daripada 3 beradik. Dia tolong ibu dia jual kuih tu untuk bantu adik bongsu dia yang sakit. Diorang ni perlukan duit yang banyak. Budak tu cakap dia dah lama jual kuih kat situ, tapi tak ada siapa pun yang beli. Dia tak nak balik selagi kuih tak habis sebab dia takut kena marah dengan ibu dia. Dia dah puas dah panggil orang-orang yang lalu, tapi semua tak hiraukan dia. Bila tiba-tiba mak Kak Eni ni tegur, dia terkejut lah dan seronok. Sebab itulah yang dia ni nak ikut mak Kak Eni ni balik. So dah puas dengar budak ni bercerita, mak Kak Eni ni pun ajaklah budak ni duduk beramal sama-sama. Tapi budak ni tak nak sebab dia still fikir yang mak dia ni nanti akan marah dia. Ibu dia ni nanti akan marah dia. Mak Kak Eni pun pujuk lah, cakap macam ni, tak apa, Acik kan ada. So kata Kak Eni, budak tu pun peganglah tangan mak Kak Eni ni dan zikir sama-sama. Tak lama pun, dekat subuh, mak Kak Eni ni cakap budak tu tiba-tiba menjerit menangis. Budak tu marah mak Kak Eni. Dia tanya kenapa mak Kak Eni ni tak bagi tahu awal-awal yang dia sebenarnya dah meninggal. Kenapa mak Kak Eni ni diamkan dan ajak dia balik rumah. Mak Kak Eni pun jawablah yang dia bukan sengaja tak bagi tahu. Dia tak nak budak tu sedih. Dia nak budak tu sendiri tahu dan sedar tentang keadaan dia. Cik, saya dah nampak semua, Cik. Saya rindu mak saya, Cik. Saya nak balik jumpa mak. Saya rindu mak. Dia peluk kaki mak Kak Eni. Mak Kak Eni cakap dia dah tak tahan sedih dah masa tu. Tengok keadaan anak kecil yang tak tahu keadaan diri dia menangis rindukan mak dia. So mak Kak Eni ni pun lepaskanlah. Mak Kak Eni pesan kat budak tu, baliklah. Nanti dah tenang, datang sini semula. Dan terus budak tu hilang macam tu je. Pendek cerita, petang nak dekat maghrib macam tu, mak Kak Eni cakap dia nampak keadaan sebenar budak tu. Keadaan sebenar yang macam mana? Keadaan sebenar budak tu yang dah tak sempurna. Datang dengan muka berdarah, dengan biji mata sebelah yang dah nak terkeluar. Mulut terbelah, darah meleleh je, kata Kak Eni. Mak Kak Eni sedih tengok keadaan adik tu. Dia jemput budak tu masuk. Tapi budak tu tak nak masuk. Katanya dia malu dengan keadaan dia sekarang. Tapi mak Kak Eni ni suruh juga masuk. Paksa dia masuk rumah dan masuk ke bilik solat mak Kak Eni. Kata Kak Eni, patutlah hari tu mak dia ni tak nak ajar dia mengaji. Lepas dia solat maghrib, mak dia terus tutup dan kunci pintu bilik solat tu. Okey, aku harap clear lah part aku cerita tadi. Dan part kali ni dia sedih sikit sebab rupanya lepas budak tu balik dari rumah Kak Eni, hilang dari rumah Kak Eni, dia rupanya pergi dekat rumah mak dia. Budak tu cakap dia nampak mak dia tengah gelak-gelak dengan adik dia yang bongsu. Dia seronok tengok adik bongsu dia sihat. Dia cari ayah dia. Nampak ayah dia tengah termenung dalam bilik tidur dia dengan adik dia yang nombor 2. Masa tu budak ni cakap, adik ni cakap yang dia sedih tengok keadaan ayah dia. Lagi-lagi nampak si ayah menangis sambil peluk gambar dia. Dia cuba nak peluk ayah dia, tapi tak boleh. Dia cuba nak panggil ayah dengan adik dia, tapi ayah